Ni fighter kita order, tengok. Sup lidah, campur pok panjang, campur urat, campur lemak. Lidah seketui. Lidah ni satu ni kita bagi. Kan, yang ni bukan main-main macam kereta abang kau. Kita tak payah potong nipis-nipis sangat. Kita potong kasak ah. Baru dia makan puas. Pasal dia order satu ni, satu ketui besar ni. Jadi kita bagi lah. Baru makan puas. Ni kalau karau nasi pun lah. Seketui ni boleh makan 4-5 mulut ni. Okey, kita bus ni sat. Bismillah. Ni lah satu lidah lah. Seketui terus lah. Masya Allah. Oh tu. Okey. Lepas tu kita bagi pok panjang. Ya, lemak muda lah. Lemak muda tu tengok tu. Tu kita bagi urat ketil. Itu dah. Hampa rasa berapa satu portion ni? 30, 42 dekat RM50 RM50 dengan portion macam ni lah. Boleh makan dalam 6-7 orang. 6-7 orang boleh makan lah. Hampa puas hati ke tak puas hati? Sila komen di ruang komen macam mana? RM50 boleh makan 7 orang. Berbalik tak? Sila komen di ruang komen. Ni abang ni betul-betul fighter lah. Ni baru kata makan. Tengok kita punya tulang kita. Kita isi banyak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi. Tu saya kadang-kadang segan nak buat sup. Kadang-kadang tak gamuk nak bagi kat orang. Okay, sup lemak muda. Lemak muda kita bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak apa 80 lah. Lemak ekor dengan perut dolar. Okay, perut dolar. Okay. Nasi putih 2 makan. Yang mana nak main, yang mana nak order nak tengok barang kasak ni kita bagi. Kan? Apa boleh main ke tu cafe suit 88. Memang sampel kita akan bagi. Barang-barang dia, sup sekok lembu memang Jumaat hingga Rabu. Setiap pukul 10 pagi sampai 10 malam. Kasih sampel yang terbaik.